Begitulah kata ulama, kita dah masuk bulan Rejab. Apa doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Kata Sayyidina Habib Umar, orang yang dah masuk bulan Rejab, dia dah masuk gerbangnya bulan Ramadan. Sehingga kan para ulama salafus salih dahulunya, mereka ini kalau dah masuk bulan Rejab, mereka dah mula ikat tempat tidur mereka, mereka dah lipat. Mereka dah mula bangun qiyamul lail, dah buat persediaan untuk Ramadan. 2 bulan awal dah mula berpuasa bulan Rejab, banyakkan puasa dah. Dah mula banyak bersedekah, dah mula banyak baca Quran, dah mula banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rejab. Bahkan di kalangan salafus salih ada yang 6 bulan awal, habis sahaja Rabiul Awal, masuk sahaja Rabiul Akhir, mereka dah buat persiapan untuk bertemu bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan, malam Ramadan baru nak buat persiapan. Allahu Akbar.